Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan para netizen yang dihormati dan diraikan sekalian. Baik, selamat hari raya. Masih lagi kita dalam bulan Syawal. Rumah terbuka masih lagi berjalan saya tengok, cumanya tak serancak seperti tahun-tahun yang lepas lah. Dan kita pun dalam keadaan suasana yang kena tempias dari krisis tenaga global. Baik, kita hari ini bertuah kerana kita lama dah saya tak bersiaran dengan Datuk Seri Dr. Ahmad bin Mazlan. Apa khabar Datuk Seri Dr.? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana menerima saya untuk bersiaran kali ini berhubung tentang 80 tahun ulang tahun UMNO di negara kita. Baik, ini memang kita bawa khas spesifik untuk 80 tahun UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Baik Tok, tak ramai orang tanya, pada umur berapa Datuk Seri Doktor ni menyertai UMNO secara rasmi? Ya, Datuk Dr. Azizan, saya menjadi pengurusi Kelab UMNO Wellington, New Zealand ketika tahun 1988. So maknanya dah 38 tahun. Ya. Tahun ni. Tahun 1989 saya berucap di Perhimpunan Agung UMNO mewakili kelab-kelab UMNO luar negara. Ketika tu Datuk Seri masih menuntut lagi ya? Lepas itu saya kerja setahun di New Zealand menunggu isteri. Kemudian saya balik bekerja dengan Jabatan Perdana Menteri, Susulit Kanan, Timbalan Menteri Kewangan, Susu Politik Menteri Usahawan, pengarah serantau Felda, kemudian diminta bertanding pada tahun 2008, kemudian 2009 Timbalan Menteri, Jabatan Perdana Menteri, kemudian bertanding lagi Timbalan Menteri Kewangan, Timbalan Menteri MITI, kemudian bertanding 2018 UMNO tewas ya, kerajaan orang lain. Lepas itu saya jadi Susah Agung UMNO, sebelum itu pernah jadi Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Pada tahun 2022 bertanding Timbalan Menteri Kewangan 2.0, sekarang Timbalan Menteri Kerja Raya. Baik, Datuk Seri Doktor, ramai yang tanya, kawan-kawan yang tanya ni, dalam credential Datuk Seri Doktor ni dia banyak timbalan. Baru-baru ni pun timbul spekulasi semasa rombakan kabinet hari tu, orang tanya bila masa nak naik menteri ni? Saya dipahamkan baru-baru ni dihantar dua nama lah. Datuk Seri Dr. Noraini dengan saya lah. Adalah dalam nama tu, shortlisted lah. Saya disebut begitulah. Okay. Kerana menjadi timbalan menteri paling senior daripada 29, sekarang dah 30 orang timbalan menteri. Sekarang masihlah saya paling senior lah. Paling senior lah. Duduk di sebelah menteri paling junior, iaitu Menteri Belia dan Sukan, dalam aturan duduk di Dewan Rakyat. Saya betul-betul sebelah timbalan menteri paling junior, sebelah dia menteri paling junior, sebelahnya ialah timbalan menteri paling senior. InsyaAllah ada rezeki ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tengok hierarki kena faham hierarki, baru kita boleh tanya soalan dalam UMNO ni kenapa pada ketika itu diberi kepada Datuk Dr. Noraini, kerana Datuk Dr. Noraini adalah ketua wanita dan ketua wanita ni dia punya taraf dia ialah setaraf dengan timbalan presiden ya. Betul ya, saya tidak kata orang tu tidak ada rasa kekesalan apa, sebab betul. Saya tahu yang diberi ialah orang yang lebih senior daripada saya. Lebih senior. Ya. Jadi nak bagi tahunya Datuk Dr. Raini dia taraf dia ketua wanita dan setaraf dengan timbalan presiden. Jadi kita dahulukan mengikut senioriti. Yang kita nak sebut sini naratif dia apa? Naratif dia UMNO ialah parti yang penuh tertib dan penuh adab. Ya. Dan kita tidak ada timbul apa-apa hal lah tentang perkara itu. Macam juga apabila saya diminta tidak lagi jadi ketua penerangan selepas kita menang PRU 13, saya pun tidak ada timbul apa-apa ya, digantikan dengan Tan Sri Anwar Musa. Tapi PRU 14 tewaslah. Itu jadi hal. Kemudian apabila Susah Agung digantikan, saya pun tidak ada timbulkan apa-apa.
terus setia menjalankan tugas parti apa juga jawatan yang saya diberi. Sekarang ini saya diberi Ketua Sekretariat War Room, banyak kerja belakang tabir, tapi kadang-kadang kena berada di hadapan tabir juga. Dan satu lagi ialah Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Yang ini berat tanggungannya apabila kita nak menghadapi PRN. Pilihan Raya Negeri Johor tak lama lagi. So telefon tu akan berdering-dering lah oleh calon-calon yang nak bertanding. Maklumlah yang nak bertanding ni bukan saja daripada kalangan Parti UMNO Barisan Nasional, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada sebut semalam kepada wakil-wakil yang nak bertanding dalam Pakatan Harapan diminta untuk duduk bersama dengan UMNO Johor. Jadi ini semestinya saya menjangkakan akan ada lebih banyak perbincangan daripada masing-masing buat kenyataan terbuka, nak bertanding, tak nak bertanding, nak kursi tu kursi ni. Jadi PMX kata duduk dengan UMNO Johor, inilah antara orang yang akan memerah buah fikiran macam mana nak mengatur ni. Itu pun kalau kita pergi. Bukan mudah tu ya. Bukan mudah. Itu bukan kalau mudah, kita pergi sungguh menjadi cabaran utama. Saya dengan Menteri Besar tentunya ada hubungan yang akrab. Jadi kami akan membawa apa juga pandangan kepada Presiden, kepada parti untuk membuat keputusan muktamad bagaimana bentuk pilihan raya di negeri Johor nanti. Tapi saya antara eyewitness, saksi hidup yang pernah menyaksikan bagaimana Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan mengurus krisis peralihan kuasa dari UMNO bahagian Pontian ketika itu. Dia ada satu skill yang orang lain tak ada ni. Jadi saya yakinlah dengan kemahiran dan keupayaan Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan mengurus apa juga hal-hal yang berbangkit tu dapat diatur dengan cara yang baiklah. Ingat lagi Datuk Seri Doktor bila kita bincang pas dengan War Room, Tok Mat datang turun review satu-satu bahagian. Jadi bila sampai bahagian Pontian tu dia sekejap je selesai. Saya suka turun padang, Datuk. Contoh pada hari Sabtu baru ni bangun 4.30 pagi, pukul 5 pagi keluar rumah, pukul 7.30 sampai di Benot Pontian. 17 jam kerja sampai pukul 10 malam baru balik semula. Kemudian pergi ke tempat-tempat lain juga ya, bukan hanya pergi ke Pontian. Pada hari Ahad, hari ni hari Senin pada hari Ahad apa yang berlaku ialah sama, bangun 4.30 pagi, keluar rumah pukul 5 pagi, sampai 7.30 di Benot Pontian, sarapan dengan orang kampung, lepas tu rasmi PIBG, lepas tu pergi ke Seri Gading untuk membantu UMNO di sana. Sehari dua lagi saya akan pergi ke Pagoh untuk membantu UMNO di sana merasmikan sidang cawangan berkelompok. Seri Gading dah lepas, Pagoh. Saya juga dah pernah pergi ke Mersing, Johor Bahru. Ini antara kawasan yang saya dipertanggungjawabkan. Ada 8 kawasan. Saya akan selesaikan sebelum 24 hari bulan April. Banyak lagi dia mencabar. Betul. Dan di samping tu juga dimaklumkan Datuk Seri Doktor Keluang dan Batu Pahat pun dah pergi. Datuk Seri Doktor terlibat dengan banyak perbincangan rumah bangsa bagi meraihkan sahabat-sahabat kita, pemimpin-pemimpin yang ingin kembali kepada UMNO, dan juga di peringkat mesyuarah nasional. Ini satu perbincangan di antara parti-parti politik. Mungkin ada yang Datuk Seri Doktor boleh kongsikan kepada netizen perkembangannya. Ya, sekali lagi saya dijemput untuk menjadi jawatan kuasa, satu jawatan kuasa mesyuarah nasional. Hari itu kita bertemu dengan Susah Agung beberapa parti, 7 dan wakil-wakil daripada parti-parti. Datuk Seri Dr. Ashraf mempengerusi sebab kita tidak bertemu dengan presiden-presiden. Kalau presiden-presiden tentulah presiden sendiri yang akan mempengerusi. Itu mengenai tajuk Bumi Putera dan Islam. Saya rasa terhormat kerana Presiden menjemput saya untuk jadi jawatan kuasanya. Saya juga rasa terhormat Datuk Seri Khalid Nordin menjemput saya dalam jawatan kuasa Rumah Bangsa. Dah 2 kali mesyuarat. Mesyuarat ketiga kita akan bentang dalam Majlis Kerja Tertinggi. Apakah hasrat kita untuk menerima semua mereka kembali
ya, mereka yang telah diambil tindakan disiplin, mereka yang keluar parti atas kehendak sendiri, ya, mereka yang ingin masuk kembali ke dalam parti perjuangan kita, segalanya kita bincang, termasuklah kemasukan anak-anak muda baru ke dalam parti UMNO. Alhamdulillah saya terus membantu dalam jawatan kuasa itu. Alhamdulillah. Tapi masa mesyuarat nasional tu Datuk Seri Doktor tak ada nampak hantu lah mana-mana. Walaupun ada seorang presiden parti tu kata UMNO ni rumah UMNO ni banyak dipenuhi dengan hantu-hantu. Tak ada jumpa. Susah Agungnya datang. Kami ialah dalam suasana yang ceria, ya. Saya bercerita tentang pendidikan, tentang ekonomi orang Melayu, apa berlaku, tentang masalah Palestin yang kita patut bersama, tentang pada ketika itu baru bermula perang, juga ditimbulkan bagaimana pandangan. Jadi itulah satu perkara yang bersejarah kepada Parti UMNO dalam bangunan inilah. Dalam bangunan ini, Rumah Bangsa Mesyuarat pertama di sini, Mesyuarat Nasional di sini, ya. Bangunan ini, Menara Datuk On ini, tempat kita berada bersiaran ini adalah satu tempat yang amat bersejarah dalam perjuangan agama bangsa tanah air. Dan bangunan ini juga menyaksikan bagaimana terbentuknya Muafakat Nasional satu ketika dahulu. Ya, tapi masalah Muafakat Nasional itu terhenti ketika pilihan raya negeri Melaka. Ya. Betul. Apabila kita menawarkan sejumlah kerusi kepada PAS, PAS tidak mahu menerima kerana dia dapat tawaran yang lebih banyak daripada parti PPBM. Itu kisahnya. Saya nak menceritakan sebab saya terlibat dalam segala urusan pada ketika itu. Jikalah PAS menerima 5 agaknya kerusi pada ketika itu yang kita tawarkan, dan sejarah telah membuktikan kita menang 21 daripada 28. Tentunya dalam 21 tu ada 4-5 kerusi yang PAS menangi. Tetapi oleh kerana PAS memilih untuk bersama dengan PPBM, dia bertanding banyak kerusi, satu pun tidak menang, politik kita jadi lain. Bermula daripada PRN Melaka, tamatnya Muafakat Nasional bukan kerana UMNO, tetapi kerana PAS tidak menerima tawaran UMNO. Yang itu saya adalah saksi hidup kepada sejarah yang sangat penting. Dan kemungkinan kita akan melihat satu lagi sejarah yang bakal dilakar apabila menjelangnya pilihan raya negeri Melaka sekali lagi, pilihan raya negeri Johor sekali lagi, dan juga pilihan raya umum yang ke-16. Jadi apapun kita serah kepada kebijaksanaan kepimpinan dan Majlis Kerja Tertinggi untuk memberi panduan untuk apa yang kita nak buat pada masa dan ketikanya tiba. Baik, Datuk Seri Doktor, kita cerita sikit pasal UMNO ni. Saya ramai orang yang berada di luar sana, bila mereka dengar ucapan pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat bahagian dan ada juga di peringkat pusat, mereka sering mendengar tentang cerita-cerita yang berbentuk nostalgia. UMNO buat itu, UMNO berjasa, UMNO ini. Tetapi apabila kita membuat kajian, Datuk Seri Doktor, kita melihat sebilangan besar generasi muda tidak berminat dengan nostalgia. Mungkin baby boomers macam saya mungkin berminat untuk mengimbau, tetapi naratifnya ialah sering kita didakwa, kita sering memberi salah naratif kepada pengundi-pengundi kita yang terdiri daripada kalangan orang muda. Soalan saya di sini, apakah kita terlalu menjual nostalgia sehingga kita kurang bercakap tentang soal masa depan? Yang ini menyebabkan antara UMNO kurang mendapat selera pengundi-pengundi yang terdiri daripada anak muda. Sila. Ada pernah orang menasihatkan bahawa apabila kita sedang memandu dan membawa orang di dalam kenderaan, di hadapan kita ada cermin besar yang kita perlu lihat supaya tidak berlaku kemalangan dan selamat sampai dalam perjalanan. Walaupun demikian, kita ada satu cermin kecil untuk melihat ke belakang supaya apa yang berlaku di belakang kita juga mengetahui. Adakah ada lori besar di belakang, adakah ada kereta laju di belakang, adakah ada motosikal yang ingin memotong di belakang. Itu juga perlu jadikan panduan. Namun saiznya kecil aja, ya. Cermin untuk melihat ke belakang tu saiznya kecil dibanding dengan cermin untuk melihat ke hadapan yang saiznya besar. Oleh itu pada saya
melihat ke belakang tidak boleh dielakkan. Perlu dilihat ke belakang. Namun melihat ke hadapan itu perlu dilebihkan dalam perjuangan UMNO yang akan datang. Ini satu falsafah yang dikongsikan oleh orang lain kepada saya yang saya ingat yang boleh jadi panduan untuk perbincangan kita sempena UMNO 80 tahun. Oh, ini cantik metafora dia. Metafora yang cantik. Baik, Datuk Seri Doktor. Atas preteks itu, untuk kita melihat jauh ke hadapan, semestinya harapan hari ini sebilangan rakyat yang masih setia dengan perjuangan UMNO ialah untuk melihat UMNO kembali dominan. Di mana-mana kita bercakap, orang bertanya tentang bila UMNO nak kembali dominan. Ramai yang marah kepada kita kerana UMNO sekadar menjadi penumpang, sehingga kan apabila perang ini melanda, ramai yang bertanya, setakat ini hanya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan saja yang bercakap mengenai implikasi perang dan kesannya ke atas masyarakat Malaysia. Tetapi mereka mempersoalkan di mana pemimpin-pemimpin UMNO. Persoalan saya, dalam keadaan kita bukan dominan, apakah itu suatu tindakan yang bagus ataupun kita perlu memberi lebih banyak pencerahan kepada rakyat yang sedang menanti-nantikan apa nak buat dalam keadaan suasana krisis? Silakan. Krisis kita sekarang ini, saya memberikan 7 cadangan. 7 cadangan. Yang pertama, cadangannya untuk mengeluarkan dan menggunakan kenderaan elektrik supaya kita tidak bergantung kepada minyak. Kenderaan elektrik seperti motor, kereta, bas pun ada kenderaan elektrik. Cadangan kedua ialah kita pengeluar sawit antara yang terbesar di dunia, dan daripada sawit boleh buat biodiesel. Kita pernah buat biodiesel daripada sawit supaya kita tidak bergantung pada minyak fosil. Kerana minyak fosil ini minyak yang ada sekarang lah, petrol, diesel, 97, 95 dan macam-macam itu. Apa kata kalau kita mengkaji semula dan menambahkan pengeluaran biodiesel daripada sawit, bukan hanya kita boleh menguntungkan Felda misalnya, Felkra, tetapi ada ratusan ribu pekebun kecil. Cadangan ketiga, carpooling, Datuk. Kalau kita dalam satu pejabat ada 50 orang, bolehlah diklusterkan kepada 8 kluster daripada taman dan tempat yang sama. Selama ini 4 orang membawa 4 kereta. Apa kata kalau 4 orang itu berkongsi satu kereta, 3 kereta tinggal di rumah. Lepas tu bergilir. Itu carpool. Cadangan keempat ialah penggunaan pengangkutan awam. Bas percuma. Pakistan memberikan pengangkutan awam percuma sebulan. Contoh. Kita dah ada bas percuma tapi tidak digunakan. Bagaimana LRT, MRT, kereta api boleh memberi diskaun yang tertentu pada saat dan ketika ini. Cadangan kelima barulah basikal. Basikal itu pula saya sebut, basikal adalah kaedah yang sihat untuk jarak yang dekat. Perkataan begitu setepatnya saya sebut. Tetapi di spin macam-macam lah. Tak apalah. 3 tahun lepas saya berada di Jepun. 2 tahun lepas berada di Korea Selatan. Tahun lepas saya berada di China. Di bandaraya-bandaraya yang saya berada itu penuh dengan basikal lah tu. Bila kita cerita negara maju, lagilah banyak. Orang kata tak sesuai dengan cuaca di Malaysia. Saya kata pergi waktu pagi, pakai pakaian sukan sampai ofis, tukarlah baju. Saya bukan nak suruh daripada Putrajaya pergi Kuala Lumpur. Kawasan Putrajaya saja. Kawasan Kuala Lumpur saja. Logik lah, common sense. Bukan suruh daripada Pontian pergi JB. Di JB saja atau di Pontian saja. Tempat-tempat yang berdekatan lah. Yalah, tempat berdekatan dan sihat badan. Okey, itu yang kelima. Yang keenam ialah cuba kita elakkan melalui Selat Hormuz apabila melakukan import dan ekspor barangan ataupun terusan Suez. Kalau ada jalan yang lain, carilah jalan itu kerana kawasan itu konflik peperangan. Dan cadangan ketujuh yang akhir ialah kita perlu berdagang seberapa banyak negara supaya pelbagai barangan kita boleh dibeli oleh pelbagai negara. Kalau kita hanya dengan Amerika Syarikat, akhirnya kalau Amerika Syarikat buat hal, kita juga nanti menghadapi jalan sukar. Jadi itu 7 cadangan.
Baik, ini 7 cadangan ni selepas seorang hamba Allah tu dia spin buat live hanya nak cerita pasal cadangan Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan. Besoknya semua media utama pick up. Saya rasa ini macam balik cerita GST dululah kan. Tapi nanti mungkin dengan berjalannya waktu baru dia orang akan terfikir balik, betul lah, logik juga apa yang dia cakap. Ini hanya cadangan-cadangan yang kita boleh buat kerana krisis ini berlaku secara tiba-tiba. Perang ini dia tak ada isyarat awal. Tak ada. Tak ada isyarat awal. Tak ada EWS, Early Warning System, tak ada. Tiba-tiba berlaku. Kita bangun tidur waktu sebelum subuh, waktu tidur hari Sabtu, masa Ramadan tu tiba-tiba kita dah dengar dah Iran telah diserang oleh Israel dan juga Amerika. 28 hari bulan 2. 28 hari bulan 2. Jadi itu berlaku sangat pantas. Jadi tak apalah yang nak spin tu silakan. Tak ada masalah. Tapi realiti tetap realiti. Baik. Saya juga pernah dibantai teruk bila kita sebut GST. Betul. Dulu lah. Ya? Itu lagi dahsyat lah. Dahsyat segalanya. Mak, ayah, arwah, apa semua segala disebutnya. Tapi sekarang ni FMM, Federation of Manufacturers Malaysia ingin balik GST. Dewan Perniagaan Melayu nak balik. Dewan Perniagaan Cina nak balik. Dewan Perniagaan India nak balik. Dewan Perniagaan Antarabangsa nak balik. Kerana apa, Datuk? E-invoice menjadikan perdagangan itu cukup strict dan teratur, tetapi tidak ada input tax credit atau GST refund. GST itu pun cukup strict dan jadi telus segalanya. Ada GST refund. Ada refund. Itu pada siapa yang faham lah. Betul. Kemudian saya juga ada membuat cadangan kontroversi sebelum ni, iaitu 2 kerja, hashtag tu. Wah, saya kena bantai teruk. Saya sampai Perdana Menteri panggil saya, menteri-menteri marah kat you ni, apa hal, apa yang you cakap tahun 2016. Saya kata, Datuk Seri, saya cadang kerja yang sedia ada kekalkan untuk mengurangkan kos sara hidup, waktu malam buat bisnes online, dan hujung minggu buat bisnes online. Itu je yang saya cakap, Datuk Seri. Bukan suruh pergi kerja tempat lain. Bayangkan kalau tahun 2019 hujung, 2020, 2021, saya cadang tu 2016. Bayangkan kalau ramai buat bisnes online. 2019, 2021, masa COVID, kaya raya dah orangnya. Sekarang ini, Hairul Aming pakar lah bab tu. TikTok Shop 3 minit RM1 juta. Betul, buat sambal je pun. Sambal nyet berapi. Dan kalau satu-satu perniagaan itu tidak viral, perniagaan itu tidak berapa laku. Jadi bayangkan kalau kita boleh menguasai bisnes online sejak pada awal. Kadang-kadang ialah cadangan saya pada saat dan ketika itu tidak boleh diterima lagi. Tapi apabila dah dipikirkan dan berlalu masa, selepas saya dibelasah teruk, barulah orang faham. Oh betul, Mak Maslan cakap. Betul. Kalau hari ni, kalau GST tu, Datuk Seri Doktor, kalau GST tu dilaksanakan oleh kerajaan pada hari ini, dalam waktu yang kritikal seperti ini, kita dah mengagak. Tujuan GST itu ialah antaranya nak mengurangkan kebergantungan kepada hasil petroleum. Kalaulah itu dapat kita buat hari itu, bila berlaku krisis seperti ini, kita dah ada kutipan cukai yang lebih baik yang boleh digunakan untuk memberi subsidi makanan, pelbagai lagi subsidi kerana jumlah kutipan itu besar. 2017 kutipan yang terbanyak 60 bilion. 60 bilion 60 bilion. 18 pulang balik, tinggal 42 lah yang bersih. Kalau tidak dibatalkan 2015, sekarang 20, 25, 2026, 11 tahun selepas itu, saya yakin kutipan mungkin 100 bilion. Betul. 100 bilion mungkin kita bagi balik 20, 80 bilion bersih untuk rakyat dan negara. Siapa nak bagi 80? Bukan 80 million, 80 bilion setahun. Datuk, setahun. Jadi itu satu kekesalan. Sampai sekarang orang tak berapa faham. Ada orang sebut GST itu orang nelayan kena, orang tak kerja kena. Saya nak beritahu, sekarang pun mereka kena juga. Betul. Mereka kena SST 10% lagi. Lagi kadarnya lebih tinggi. Lagi tinggi. Walaupun tidak ada dalam resit. Tetapi mereka kena. Dia jadi tax on tax. Mereka kena.
Tetapi kalau GST ada dalam resit orang tahu sebab telus, mereka juga kena cuma 6% atau kita boleh kurangkan 5% ke. Jadi kalau PhD saya tentang GST dan komunikasi. Tapi itulah yang kita cakapkan dulu ya. Ini bukan soal politik. Siapa nak main politik silakan, itu pilihan masing-masing. Realitinya, the fact of the matter is that antara strategi kerajaan ialah untuk mengurangkan kebergantungan kepada hasil petroleum. Kalaulah itu dapat dilakukan beberapa tahun yang lepas, dan hari ini kalau kita berhadapan dengan kesan krisis tenaga global, semestinya kesan itu mungkin dapat diserap jauh lebih baik berbanding dengan keadaan sekarang. Jadi tak apalah. Saya pasti itu satu fakta. Betul. Datuk Dr. Azizan, satu fakta. Pada tahun 2026 ini Petronas bagi dividen 20 bilion. Pada tahun lepas Petronas bagi dividen 32 bilion. Kelihatan dividen itu semakin menyusut. Daripada 32 turun jadi 20. Saya tak tahulah 2027 mungkin ada harapannya lebih tinggi lah. Sebab Petronas dapat mungkin income yang lebih besar. Akhirnya daripada net profit tahun sudah 45 bilion. 20 bagi kerajaan, 25 lagi itu saya kira mereka guna untuk pelaburan, mencari gali telaga baru sama ada di Sarawak ataupun di mana-mana. Jadi itu angka-angka yang boleh dikongsikan. Oleh itu tidak cukup. Kita perlu lebih kurang 400 bilion. 400 bilion untuk bajet tahunan. Daripada 400 bilion itu 320 lebih kurang adalah untuk belanja mengurus, 80 untuk belanja pembangunan. Belanja pembangunan ni selalunya kita pinjam ya. 320 bilion tu mengurus. Bayangkan pada 320 tu, bayangkan kalau kita dapat banyak daripada GST, tentu lebih banyak yang kita boleh pulangkan pada rakyat. Ini untuk dipikirkan untuk kepimpinan masa depan. Kajilah 175 negara yang telah melaksana daripada 194 negara dalam dunia. Takkanlah mereka itu tidak ada pakar ekonomi yang cerdik. Kenapa mereka memilih GST dan VAT? 90% negara dalam dunia memilih GST dan VAT. Hanya 10% negara dalam dunia tidak melaksanakan. Itu pun antaranya kerana negara itu negara yang cukup kaya macam Brunei. Mereka tidak perlu cukai-cukai. Betul. Mereka boleh memberikan manfaat pada rakyat dengan mudah kerana hasil yang ada dan rakyatnya tidak ramai. Jadi itu yang tak laksana lah. Antara negara tak laksana, yang lain melaksanakan. Sebab saya nak bagi contoh sikit lah apa yang saya baca semalam. Apa program yang dilaksanakan di Thailand. Di Thailand mereka sekarang ini oleh kerana kekangan harga yang sangat meningkat, rakyat tertekan. Jadi mereka melancarkan satu program Thailand Help Thailand. Apa maksud Thailand Help Thailand? Di supermarket, di pasar raya, mereka menurunkan, kerajaan memberi subsidi kerjasama dengan pihak swasta, memberi subsidi yang lebih kepada bahan makanan. Sehingga bahan makanan itu boleh didapati dengan harga yang jauh lebih murah daripada sebelum krisis lagi. Jadi daripada mana mereka dapat? Mereka menggunakan strategi pencukaian yang mereka ada sebab mereka ada lebih untuk diberi kepada rakyat. Jadi mereka ada GST. Thailand, Singapura, betul. Cambodia, Vietnam, Indonesia semua ada GST, Filipina semua ada GST. Betul. Jadi itulah yang saya nak mengiyakan apa yang Datuk Seri Doktor sebut tadi. Apabila ada lebihan cukai dan kita kurangkan kebergantungan kepada hasil petroleum, masa ketika inilah dia boleh dibuat program-program yang lebih kreatif. Thailand Help Thailand. Kita pun boleh buat juga sebenarnya, tak ada masalah. Kalau nak buat Malaysia Help Malaysian, boleh saja kita buat. Saya rasa salah satu pasaraya terbesar di Malaysia juga sedang menurunkan harga dengan banyaknya. Saya tak nak sebut sebab dia tak bayar saya royalty kan. Maiden ke? Bukan. Giant. Oh, Giant. Pasaraya Giant sekarang ini sedang melancarkan satu kempen. Mereka menurunkan harga barangan yang jauh diparas sebelum ini. Jadi pandai-pandailah kalau nak beli barang kan. Dalam kos sara hidup ini, Datuk, kita ada kuasa untuk memilih. Kalau kita nak pergi ke pasaraya,
itu pilihan kita. Kalau nak pergi ke jualan murah madani, itu pilihan kita. Kalau kita nak pergi kedai biasa-biasa, itu juga pilihan kita. Saya ingin mengesyor tentunya ya, kedai madani ini bagus. Itu macam kedai rakyat satu Malaysia, tapi belum banyak lagi. Madani Mart. Madani Mart. Baru dilancar 2-3 buah kot. Ya. Baru itu PM lancar satu outlet. Itu satu perkara yang baik yang telah pun dimulakan oleh kereta dulu ya. Teruskanlah. Teruskan. Tak apa, jangan malu cerita tak ada, ciplak tak payah malu, tak payah malu. Telan je. SDR pun daripada BRIM. Betul. Bantuan Rakyat Satu Malaysia, sekarang Sumbangan Tunai Rahmah. Nama je berubah, konsep sama. Sama. Kita teruskan mana yang teruskan. baik, kita teruskan. Mana baik teruskan. Dan saya tengok dalam keadaan sekarang ni lah Datuk Seri Doktor, kalau kerajaan boleh mempertimbangkan untuk mengadakan lebih banyak jualan rahmah, jualan madani ni, saya rasa sekarang ni mungkin dibuat di tiap-tiap don, tapi tak kerap lah. Tapi mungkin boleh dengan bantuan pelbagai sektor boleh dilaksanakan lebih kerap lagi, supaya memang betul lah saya pergi tengok jualan karnival madani ni, memang barang dia murah. Telur murah, minyak murah, beras murah. Jadi mampu milik lah. Jadi kalau kerajaan boleh perbanyakkan insentif baik seperti ini, saya yakin kita bolehlah membantu sedikit sebanyak bebanan kos sara hidup yang teruskan. Oleh Benda yang baik kita teruskan, dan pandai kita memilih. Kita ada kuasa untuk memilih. Ada perkara yang kita perlu tangguh, ada perlu kita buat sekarang. Perkara yang kita perlu tangguh, misalnya bercuti, tangguh dululah ya. Walaupun boleh pergi bercuti, tak boleh pergi Maldives, kita pergilah pulau kita, Sempurna ada, Perhentian ada kan. Ya, betul sungguh. Bercuti dalam negara tahun melawat Malaysia ini, itu lebih sesuai daripada ke luar negara. Dan kita juga ada kuasa memilih untuk menangguhkan perbelanjaan menukar perabot, perbelanjaan menukar langsir, menukar kereta, sabar. Betul. Dalam masa beberapa bulan ini kita tunggu. Masalah kita di dunia ini, ada orang yang kita tak boleh nak kawal. Namanya Donald Trump. Dan Benjamin Netanyahu. Dia fikir mereka sudah terlalu kuat sehingga mereka boleh berbuat apa sahaja. Hari itu mereka kata Iran sudah tidak ada kuasa nuklear kerana mereka dah guna bom dalam yang meletup tu. Bunker. Tapi lepas itu masih lagi mereka serang. Mungkin untuk mengalihkan pandangan terhadap dirinya, terhadap fail yang tertentu misalnya, agaknya. Lepas itu dia kata 2-3 minggu lagi selesai. Lepas itu, sehari lepas itu dia kata 2-3 minggu lagi kita akan hantar Iran ke Stone Age. Dia berubah-ubah. Payah ada orang yang tak boleh dikawal dalam dunia ini. Dia menyusahkan semua orang, menyusahkan seluruh dunia, dan rakyatnya sendiri memberontak. Pada hari Sabtu lepas, 8 ke 10 juta rakyatnya bangkit mengadakan demonstrasi di semua tempat, yang utama di Amerika Syarikat, dan popularitinya juga turun. Dia tidak lagi melepasi 50% untuk menang. Dia pun tak nak lagi bertanding, tapi dia menyusahkan orang. Popularitinya sekarang 38%. Bayangkan daripada 100 orang, 38 yang menyokong dia. Yang lain tidak lagi menyokong dia. Jadi harapan kita segera perang ini pulih supaya Malaysia boleh seperti sedia kala semula. Betul. Dan dunia ini huru-harakan dengan dua manusia yang paling gila, Benjamin Netanyahu dan juga Donald J. Trump. Jadi pada saya inilah dua orang yang patut kita benci, yang menyusahkan hidup kita. Jadi kepada walaun-walaun yang ada di luar tu kan, kalau nak buat demo pun pandai-pandai lah kan. Buat demo tentang harga biodiesel naik, ini bukan salah PMX. Kita tak nak berpolitik di sini ya. Ini bukan salah PMX, bukan salah kerajaan, ini perang, faham. Marah PMX 1000 kali pun tak ada maknanya sekarang ni, kerana ini bukan dicetuskan oleh kita. Kita ini pergantungan kita kepada minyak daripada Selat Hormuz dan sebagainya ini dah diterangkan oleh CEO Petronas. Jadi kalau nak marah, nak buat demo tu, pergi ke depan kedutaan Amerika tu, pergi demo dekat situ kalau berani lah. Tapi saya tengok tak dapat sambutan pun. Orang dekat depan Sogo tu semalam pun orang tak pergi. Orang tak pergi. Jadi jangan kita salah. Rakyat dah stres, jadi kita jangan ajak rakyat stres sama dengan kita kan. Kalau hidup kau stres lah seorang-seorang. Jangan ajak orang lain. Ini pesanan penaja. Baik. Kita balik pada UMNO, Datuk Seri Doktor. Baik, sekarang ni
ramai orang bercakap sekarang ni, kalau kita tengok Datuk Seri, mereka nak tengok sekarang ni banyak-banyak aktiviti kita ni, kita UMNO ni sebagai kerajaan. UMNO, macam Datuk Seri sebagai Timbalan Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sebagai TPM dan sebagainya. Tapi mereka tengok, bila mereka mula bertanya, ini generasi muda ni, dulu soalan ni tak pernah tanya, tapi saya baru dengar soalan ni. Apa UMNO buat? Yang ini soalan kritikal untuk kita tingkatkan. Ketika bila? Ketika ini, sekarang ini. Untuk bila orang sebut-sebut perang, orang sebut pilihan raya juga. Tapi dia orang tanya, UMNO ni dah berubah ke belum, satu. Kedua, orang tanya, semua tindakan yang kita buat ni ialah melalui kementerian. Okey, KKTW kita hampir kita mendampingi golongan B40, orang kampung dan sebagainya. Tapi mereka kurang mendapat liputan dan maklumat apa UMNO buat sebagai political party. Yang ini satu soalan yang saya baru teringat saya nak tanya kepada Datuk Seri Doktor lah. Macam mana nak menjawab soalan yang dilontarkan oleh orang muda ni? Apa UMNO sebagai parti politik buat sekarang ini? Ya, tentunya mesyuarat kabinet tiap-tiap minggu itu kita diwakili oleh 8 menteri. Sekarang ni sebab ada GPS satu jadi 8. Bukan PBRS. Bererti kita ada 8 menteri yang boleh bercakap daripada 30 menteri yang ada. 32 menteri yang ada. Timbalan menteri ada 30, menteri ada 32. Jadi daripada 32 tu kita diwakili oleh 8 orang, UMNO 7, 1 BN yang boleh bercakap dan tentunya mereka bercakap. Kalau tidak boleh bercakap, takkanlah mereka duduk di situ. Dan harapan kita, pandangan-pandangan yang dikeluarkan selepas itu oleh keputusan-keputusan kabinet tentunya diwarnai oleh pemimpin kita yang berada dalam kabinet. Itu satu. Detailnya itu hanya mereka lah. Mesyuarat kabinet ini tidak boleh nak dimaklum. Kemudian contohlah masih lagi kekal RM1.99 RON 95. Saya kira tentulah orang-orang kita bercakap tentang pengekalan itu. Contoh budi diesel masih ada lagi. Ada orang kata kenapa RM2.15 ke diesel di Sabah Sarawak? Lebih kurang. RM2.15. Kenapa di sini sampai RM6? Saya nak beritahu bahawa budi diesel masih ada. Kalau kita tengok laman web budidiesel.gov.my ada. Boleh lagi mohon. Kepada siapa yang belum mohon, silakan. Dan ada fleet card dan sebagainya. Dan ada untuk persendirian pun ada. Pertanian pun ada. Pertanian pun ada. Jangan kita tak tahu tentang maklumat itu. Jadi saya kira perkara begitu tentunya menteri-menteri kita memainkan peranan. Dan kalau dilihat lebih luas daripada itu, tentunya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah pun membuat kenyataan bagaimana untuk menangani kos sara hidup untuk masyarakat luar bandar misalnya. Tentunya menteri kita, menteri luar, Timbalan Presiden telah membuat beberapa telefon, hubungan, komunikasi dengan beberapa rakan sejawat yang berkaitan. Tentunya Datuk Seri Johari Ghani meneruskan usaha-usaha pelaburan supaya tidak terencat segala peluang pekerjaan yang ada di negara pada ketika zaman sukar ini. Itu sebagai contoh lah yang boleh kita sebut di sini. Baik, jadi jangan terkeliru bila orang saja nak main satu naratif, yang ni dia orang tumpang kerajaan saja, tapi sebagai parti mereka tak ada idea. Tapi sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh keputusan Jemaah Menteri itu sudah ada pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh UMNO. Tapi kena faham setiap menteri ini, Jemaah Menteri ini dia dah bersumpah, berbaiat, bersumpah tidak membocorkan mana-mana rahsia yang mana-mana perbincangan dalam kabinet. Itu siapa besok jadi menteri kabinet tahulah. Tapi kita sekarang ni setakat tu je lah yang kita perlu tahu. Baik, Datuk Seri, ada soalan? Kemudian timbalan-timbalan menteri UMNO ada 5 orang. Timbalan menteri UMNO setiap selepas mesyuarat kabinet kita ada mesyuarat pos kabinet. Masa menteri saya Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya, dia mengadakan hampir setiap minggu dan segala perkara utama dalam perbincangan kabinet itu diberitahu pada kami.
dan kami pun melaksanakan perkara yang tertentu. Sebagai contoh, apabila kos binaan meningkat, apakah yang diarahkan pada saya? Maka saya pun membuat keputusan pada hari Jumaat yang lepas bertemu dengan Persatuan Kontraktor. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia, Persatuan Kontraktor Bumi Putera Kelas F, Persatuan Kontraktor Maintenance, Persatuan Kontraktor Mechanical. Kami bertemu dengan Ketua Pengarah Kerja Raya, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya. Memanglah tidak semua perkara ni kita laporkan. Ada arahan hari Rabu, kita dah buat hari Jumaat. Misalnya, apabila kita bertemu dengan persatuan-persatuan kontraktor, persatuan itu menyebut, Datuk, jangan lihat kami sebagai kontraktor. Lihat rakyat yang kami jadikan pekerja yang ribuan di luar sana. Jika kos ini meningkat dan kami gulung tikar, apa jadi pada mereka? Kadang-kadang kalau kita tidak berada dalam suasana itu, kita hanya fikir kontraktor ni untung banyak, ni nak menambah untung dengan meminta variation of price, VOP, extension of time, EOT dan sebagainya, istilah-istilah itu. Tapi apabila mereka mengingatkan kepada saya selaku pengurusi mesyuarat pada hari itu, memang saya tergamam sekejap. Wah, betul. Bukan hanya kita nak menjaga kontraktor itu, tetapi yang lebih penting ialah orang yang bekerja di bawah kontraktor itu yang ratusan setiap projek. Dan apabila dikumpul puluhan ribu, entah ratusan ribu rakyat yang dibayar gaji oleh kontraktor-kontraktor yang berkenaan. Jadi perkara begitu kita laksanakan. Tentu lagi rakan-rakan saya yang lain juga melaksanakan arahan-arahan yang tertentu. Ini persoalan ekosistem, Datuk Seri Doktor. Dia bukan setakat apa yang end consumer, pengguna akhir rasakan tentang kenaikan harga. Tetapi in between, dia sangat berkait rapat dengan dalam tu ada pekerja. Macam saya petani. Saya pekebun sayur. Saya ada pekerja saya, dan kalau saya tak boleh tanam sayur, tak boleh supply barang makanan, dan akhirnya dengan import sekarang ni daripada luar akan meningkatkan harga barangan dan sebagainya. Jadi persekitaran ini yang nak dijaga, dan sebagai kerajaan, inilah yang menjadi tanggungjawab. Jadi kalau yang bertanya tu kata UMNO buat apa, inilah perkara-perkara yang telah dilakukan. Saya yakin kementerian-kementerian lain pun tengah bertukus lumus pada hari ini untuk Menteri melihat. Besar, Datuk. Menteri Besar juga. Menteri Besar kita ada di Pahang, Menteri Besar kita ada di Johor. Perak, ada di Johor, Ketua Menteri kita ada di Melaka. Ya. Lepas itu exco kerajaan negeri yang tertentu yang ada orang kita pun, ya, macam di Selangor ada exco kerajaan negeri orang kita misalnya, ya. Di Negeri Sembilan, walaupun kita bukan jadi Menteri Besar, exco kanannya orang kita. Jadi mereka memainkan peranan yang begitu banyak, walaupun di Sabah menang sedikit, tapi ada satu menteri orang kita, ya, Datuk Jeffrey. Jadi mereka memainkan peranan di pelbagai tempat. Pun kalau jadi ketua pembangkang pun, contoh di Kelantan, saya jumpa Abang Din, yang Muhammad Syabuddin, Timbalan Gua Musang misalnya. Dia tentu memainkan peranan tertentu untuk mengingatkan kerajaan negeri Kelantan terhadap perkara yang boleh dibuat untuk rakyat pada ketika ini. Dan juga wakil-wakil rakyat pembangkang yang berada di Dewan khususnya, mereka juga akan memainkan peranan semak dan imbang untuk memastikan setiap keputusan-keputusan atau apa juga perkara yang mungkin kita overlook dan sebagainya akan diambil kira. Jadi kepada kadang-kadang netizen ni dia terikut-ikut, seorang sebut menteri bodoh, ramai yang mengikutnya. Jadi jangan pengurusi JLC pun membantu. Semua pihak sebenarnya. Risda orang kita, pengurusi JLC, Felcra orang kita, pengurusi JLC, Betul. Felda orang kita, pengurusi JLC, Kesedah orang kita, pengurusi JLC. Mereka juga memainkan, Madar orang kita, pengurusi JLC. Jadi mereka memainkan peranan penting ketika saat dan ketika ini. Orang UMNO tu, pemimpin UMNO tu. Jadi semua pihak akan memainkan peranan. Jadi saya minta buat masa ni, jangan kita berpolitik dalam keadaan rakyat tengah susah lah. Cari jalan, siapa-siapa juga ada brilliant idea, dan ketengahkan. Macam tadi kita tengok Thailand, Help Thailand. Satu perkara yang saya rasa mudah je nak buat. Taklah susah mana pun. Bagi kita yang dah biasa mentadbir ni, Malaysia Help Malaysian. So okey je, tak adalah susah mana, boleh lah buat. Kerana benda infrastrukturnya sedia ada kan. Jadi sama-sama lah kita stop politicking, jangan kelahi sesama sendiri.
kerana akhirnya malam ni nak makan apa atas meja, kita yang kena cari kan, beras kita kena beli. Ya. Bukan orang lain. Bukan Okey. orang lain. Okey. Baik, satu soalan yang saya sendiri terfikir, Datuk Seri, bila anak muda bertanya. Kalaulah besok pilihan raya, kalau kami nak mengundi, apa alasan kami perlu mengundi UMNO Barisan Nasional? Wah, ini bila saya dengar soalan ni dimajukan, saya pun agak terduduk jugalah mendengar kan. Kalaulah esok pilihan raya, bukanlah besok pilihan raya, tapi ini satu metafora. Kalaulah rakyat perlu mengundi UMNO Barisan Nasional, apakah sebab musabab yang menyebabkan yang harus mereka pegang untuk mereka mengundi parti kita? Sila Dok. Kembali kepada melihat apabila memandu kereta, kali ini terpaksalah kita melihat cermin kecil, jasa-jasa. Ya. Itu tidak boleh dielak, walaupun anak-anak muda tidaklah ingin melihat sangat tentang perkara itu. Jasa-jasa dan keupayaan, Datuk Dr. Azizan. Sebagai contoh apa yang kita lihat pada saat dan ketika ini, jasa-jasa dan keupayaan. Universiti yang kita masuk itu semuanya adalah bekas tangan Menteri Pengajian Tinggi UMNO yang ada sekarang. Sekolah-sekolah yang kita masuk tu, sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya atas Menteri UMNO Barisan Nasional yang ada mewujudkan sekolah-sekolah itu. Sekolah-sekolah baru berapa buah dibanding 10,000 sekolah yang ada. Jalan kampung, jalan bandar, lebuh raya, pimpinan UMNO Barisan Nasional. Sama ada di Pen Borneo yang tidak ada tol, Sarawak dah siap, Sabah masih belum, tak lama lagi lah, mudah-mudahan setahun dua. Itu jasa UMNO Barisan Nasional. ECRL yang akan berfungsi tak lama lagi, UMNO Barisan Nasional. Lepas tu kereta api elektrik. Sama ada ke utara dan yang ke selatan baru-baru ni, jasa UMNO, pimpinan UMNO Barisan Nasional. Dia bukan tiba-tiba bertukar kerajaan, siap benda tu. Dia dah dirancang lama, siapnya aja baru sekarang kan. Apa lagi? Segala bangunan-bangunan kerajaan yang kita lihat ni, UMNO Barisan Nasional. Saya tak nampak kerajaan dalam masa 5 tahun ni ada membina apa-apa yang besar. Ikonik Tidak ada. Jadi kewujudan Bandaraya Kuala Lumpur, semua bandaraya yang ada, yang kita berada pada saat dan ketika ini, zaman UMNO Barisan Nasional. Jadi kerana itu telah terbukti UMNO Barisan Nasional boleh memerintah negara dengan baik dan dengan jayanya. Kalau saya nak mengundi, saya melihat itu. Maka saya akan mengundi terus-terusan UMNO dan Barisan Nasional. Saya tidak mau memburukkan mana-mana lah. PMX dulu pun telah membantu segala pembangunan ini kerana beliau lama dalam UMNO dan Barisan Nasional. sebagai timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO sehingga tahun 1998. Daripada tahun 1984 ke apa ke dia dalam kerajaan. 2 tahun selepas Perdana Menteri Tun Mahathir, 82, tak silap 84 dia masuk sampai tahun 98. Itu dia berjasa dalam UMNO dan Barisan Nasional, PMX sekarang ini. Jadi 10 Perdana Menteri yang kita ada, daripada Perdana Menteri 1 sampai Perdana Menteri 10, semua DNA UMNO. Sehingga Perdana Menteri yang ke-6 yang betul-betul Presiden UMNO, Perdana Menteri ke-7 bekas Presiden UMNO, Perdana Menteri ke-8 bekas timbalan Presiden UMNO, Perdana Menteri ke-9 naib Presiden UMNO, Perdana Menteri ke-10 bekas timbalan Presiden UMNO. Oh, lengkap tu. Dah teringat lagi Itu. Jadi apabila kita ingin menoleh ke belakang, bila kita nak berjalan ke hadapan, jangan dipadam fakta itu, Datuk. Itu tidak boleh siapa memadam. Jadi atas sebab itulah maka kita perlu sokong UMNO Barisan Nasional. Itu penjelasan tu saya ingat dah cukup kuat kerana ini bukan sekolah patriotik atau sekolah politik, tetapi ini adalah satu perjalanan membina negara bangsa ini. Itulah dia punya kronologinya. Itu kronologi yang tak boleh dinafikan. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin parti yang selain daripada UMNO yang ditubuhkan parti baru, jangan menghina UMNO ni, jangan mengutuk UMNO ni sangat-sangat kerana
lihat di mana anda semua bermula. Ya, betul, sungguh. Itu paling penting. Sungguh. Lihat di mana anda bermula sebagai dalam karier politik. Hari ini yang menjadikan anda seperti itu ialah kerana anda pernah melaluinya dalam proses tarbiyah UMNO itu sendiri. Waima Yang Berhormat Perdana Menteri membantu Tun Dr. Mahathir sekarang ini pada ketika itu dalam melaksanakan penerapan nilai-nilai Islam. Iaitulah lahirnya UIA dan sebagainya. Itu satu bukti yang tak boleh nak dinafikan, tak boleh dipadam. Konsep Madani pun beliau luahkan kali pertama pada tahun 1996 ketika beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri, bukan, pada ketika itu. Bila menyebut masyarakat sivil, masyarakat madani di satu simposium antarabangsa di Indonesia, dan Madani itu dibawa sampai sekarang. Betul. Jadi jangan dipadam kisah-kisah lama. Betul. Dan para netizen kalau nak mengesahkan apa yang kita cakapkan ni, jemput datang ke bangunan Dewan Merdeka. Ada time tunnel di situ. Nak masuk ke Dewan tu ada time tunnel. Di kiri kanannya ada arca yang telah dilukis tangan. Di situ ada gambar Tun Dr. Mahathir, ada gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa mereka dalam UMNO. Jadi nanti kalau PAU ke atau bila-bila masa datang, ambil gambar kat situ. Tengok bagaimana UMNO sentiasa menghormati pemimpin-pemimpinnya. Sejarah tidak boleh dipadam. Dan mereka akan tetap dikenang dalam diary perjuangan UMNO. Ini mengimbau 80 tahun UMNO ni. Kena cerita, Datuk. Betul. Kita terpaksa menceritakan itu, dan apakah yang akan berlaku pada tahun-tahun yang akan mendatang, bahawa tidak ada siapa yang akan merobohkan sekolah yang telah kita bina. Betul. Tidak ada siapa yang akan merobohkan ECRL yang kita mula bina, dan juga Pen Borneo Highway yang kita bina, dan seluruh bangunan-bangunan yang ada yang nampak di hadapan mata kita atas jasa pimpinan UMNO itu akan berada di situ berpuluhan tahun lagi sebagai satu perkara yang kita akan berada di dalamnya. Mungkin kita bekerja dalam bangunan itu yang merupakan jasa-jasa. Keluar sahaja daripada ofis saya, boleh melihat bangunan kedua tertinggi di dunia, iaitu Menara 118. Merdeka 118. Saya dah pergi ke tingkat yang atas sekali dan melihat. Itu jasa pemimpin UMNO, bukan ya? Kemudian tak jauh daripada situ 88 tingkat. Yang itu 118, 88 tingkat menara berkembar misalnya. Itu pun jasa pemimpin kita. 106 TRX jasa pemimpin kita, Menara Kuala Lumpur jasa pemimpin kita. Jadi ada 4 mercu tanda. Kalau di atas bangunan KLCC atau bangunan 118 ada gambar itu. 4 bangunan itu mengatasi awan. Itu cukup hebat gambaran itu, bahawa kita boleh melakukan jika kita berusaha sungguh-sungguh dan menjadi pemimpin yang terbaik untuk negara. Jadi cuba bezanya sekarang ini sama ada insan-insan yang terlibat itu masih di sini ataupun sudah di sana. Itu je. Itu saja. Yang masih di sini teruskan perjuangan, yang masih di sana satu hari kalau terbuka hati untuk kembali ke sini, silakan. Tak ada masalah. Ini inisiatif Rumah Bangsa ada, inisiatif Musyawarah Nasional ada, inisiatif apa lagi, Grand Collaboration ada. Jadi tak perlu kita malu dan jangan kutuk kita melebih-lebih, kerana yang di sana hari ini pernah juga duduk di sini. Lama, bukannya setahun dua. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Jadi ini satu lagi metafora lah. Jangan kita membezakan di sana dan di sini, kerana walaupun di sana dan di sini nampak berbeza, tapi pada satu ketika kita pernah bersama di bawah satu rumah bangsa yang hebat, dan itu tidak boleh dipadam. Jadi seronok saya dengar ayat tu. Untuk anak-anak yang berumur 18 dan boleh menyertai UMNO, buat kajian tentang apa yang UMNO telah lakukan dan apa yang UMNO boleh lakukan. Buat kajian apa yang pemimpin UMNO sudah lakukan untuk negara ini dan kekuatan pemimpin UMNO untuk masa depan. Satu lagi, buat kajian apakah yang berlaku dan pindaan dalam perlembagaan UMNO. UMNO adalah sebuah parti politik yang mendukung cita-cita agama Islam. Itu adalah mukaddimah kepada perlembagaan UMNO yang telah kita pinda zaman Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Barulah koma kebangsaan Melayu dan hal-hal lain. Dulu kita tak sebut cita-cita agama Islam itu. Sekarang ini kita dah sebut.
dan perkara yang mendukung perjuangan Islam ini daripada 3.3 kita naikkan jadi 3.1, menunjukkan keutamaan yang utama dan pertama. Kepada mereka yang ingin menyokong PAS, lihat Perlembagaan UMNO. Kepada mereka yang ingin menyokong parti sebelah sana, lihat Perlembagaan UMNO. Google senang saja. Perlembagaan UMNO terkini. Keluarlah segala apakah hasrat Pasal-pasal. perjuangan kita untuk agama, bangsa dan tanah air. Okey, baik Datuk Seri Doktor. Kita nak minta Datuk Seri Doktor memberi ucapan sikit kepada semua ahli-ahli UMNO, sama ada yang masih lagi menjadi ahli UMNO atau mereka yang dah gelar veteran ataupun mereka yang telah pun menyimpan, melipat baju-baju UMNO tu rapat-rapat dan duduk di sebelah sana. Ini sempena 80 tahun yang hebat, yang jarang-jarang ada parti politik di Asia Tenggara yang mampu melepasi usia 80 tahun. Silakan. Semangat sedikit jangan dibuang, sekian lama sudah membara. UMNO bangkit terus berjuang demi agama, bangsa, negara. Jadilah orang ingin berubah, tidak sembrono berkhidmat rela. Kita berjuang dengan tabah, semangat UMNO terus menyala. Itu dua rangkap pantun untuk mereka. Satu lagi ialah jasa UMNO begitu banyak. UMNO adalah parti akar umbi. Setiap tahun kita menghantar lebih kurang 22,000 borang sembilan kepada ROS. Kerana itu kekuatan kita, borang sembilan, kita hidup atas cawangan. Kita ada 22,000 cawangan. Parti lain, saya tak nak sebut nama, mereka hidup atas parlimen. Mereka hanya menghantar 222 borang sembilan. Kita 22,000 borang sembilan. Kerana UMNO ini ditubuh mengikut cawangan. Sekarang ini mesyuarat cawangan wanita, pemuda, puteri. Dan apabila tiba mesyuarat cawangan di kampung itu, selang 4 kampung ada 2 UMNO cawangan. Selang 6 kampung ada 3 UMNO cawangan. Seluruh Malaysia, Datuk. Kita ada 20,000 lebih kurang kampung tradisi, tak campur kampung pecahan. Dan kita ada 22,000 cawangan UMNO. Bayangkan, 2 kampung, 1 cawangan. Ini tak campur kampung rangkaian lah saya sebut. Ya. Kalau campur kampung rangkaian ada banyak lah. Tetapi purata 2 kampung, 1 cawangan UMNO. Merata alam cawangan UMNO ini. Carilah UMNO dan berjuang dalam UMNO. Cintai UMNO, pemimpin UMNO serupa orang lain. Pemimpin orang lain pun tidak ada yang sempurna, ya. Kita tidak ada kata kita sempurna, hanya Nabi ya sempurna. Kita tidak sempurna. Tapi dalam masa kita tidak sempurna, sekarang ini kita dah berubah. Kita tidak memecat. Kita menerima kembali. Itu perubahan yang cukup baik. Jadi kalau kita ikhlas melihat segalanya ini dengan mata hati, atas jasa dan atas masa depan yang lebih baik untuk agama, bangsa, tanah air, silalah bersama perjuangan UMNO ini. Oh, itu satu pesanan yang hebat saya kira, dan kita ucapkan syabas dan harapan kita yang tinggi kepada Datuk Seri Dr. Mazzaid Hamidi, Presiden UMNO, Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dan dibantu oleh 3 naib presiden, Datuk Wan Rosdi, Datuk Khalid Nordin dan juga Datuk Johari Ghani, dan keseluruhan kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, pengurusi-pengurusi perhubungan negeri dan juga kesemua kepimpinan akar umbi. Terima kasih di atas usaha dan panduan dan juga saya ingat semangat yang tinggi melalui satu tempoh daripada 2018, segala onak dan ranjau, jalan berliku, berduri yang telah kita lalui sehingga pada hari ini 2026 kita masih di sini dan kita bangga menyatakan bahawa ini tahun yang ke-80 penubuhan UMNO Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Doktor.